Roket, jangan nakal-nakal boleh? Okay? Bye. Ni nak pergi Kuala Terengganu. Kuala Terengganu hari ni. So ni kita lalu SPE, highway termahal di KL. Betul ke apa? Betul. Dah. Dia banyak sangat tol SPE. Macam kalau cik nak balik Muar, harga tol dia tu separuh. Cik nak pergi Kuala Terengganu, kita Terengganu sekejap je, ambil angin, cari nasi dagang. Tapi kita orang bawa bekal. Tengok ni bekal kami. Ada kek, coklat, vitagen untuk suami Jana. Ni Jana punya Yakult. Ada juga overnight oats. Oh my god. Keras. Keras overnight oats aku. Lepas tu ni Snickers pun bawa. Sekejap je tapi bawa bekal dia macam apa. Oh, ada lagi bekal kejap. Yang ni pun bekal. Ada kacang. Ni cik nak punya toiletries. Ni bekal ubat. Maklum lah orang tua. Ni bekal ubat. Ada baulu. Baulu ni kan nak bagi orang. Ini pula ini roti focaccia. Cik nak bawa, nak bagi kat anak saudara. Nanti nak pergi jumpa dia dekat apa tu, dekat Kuala Terengganu. Allah, senang tu focaccia. Dalam ni pun focaccia. Sajalah buat bagi dia. Ini tol ke berapa dah, Pak? Tol lagi, guys. Memang kat sini tol je lah. Belum keluar KL pun lagi. Belum habis lebuh raya SPE pun lagi. Dah makan bekal dah. Minum Yakult. Ni nak makan kek pula. Biasalah orang tua lapar. Oh, ya kat situ. Oh, jauh lah makinnya. Dia connect dengan LRT. Oh, ada LRT, okey lah. Okey, dah nak masuk Karak. Nak masuk Karak ke ni? Okey. Lama tak lalu jalan ni. Sejak-sejak tak balik Kelantan dah. Yang ni akan lalu dekat highway, dekat Karak lah juga. Dia tak kan. Dia ada lah. Dia akan tempat lah. Akan lalu lah. Cik nak tunjuk pembinaan ERL dari KL ke Terengganu dan Kelantan. Nampak tak? Tu. Tengah dalam pembinaan. Ya Allah, itu aku seronoknya. Senang nak balik Kelantan lepas ni. Kita nak singgah Lemang Toki, nak makan kat situ. So lagi 16 minit sampailah. InsyaAllah. Buka ke tidak? Buka, ye. Lemang Toki. Kita motor besar. Mimbau kenangan lama. Motor-motor besar. Yang mana? Nak ke? Skuter ke tu? Macam motor besar je. Okay, sekarang dia dah ada lemang-lemang ni. Dulu ada ke? Ni? Ayam. Ayam. Duduk mana? Apalah.
keras. Makan. Berasik. Okay. Lanjut area aku sekolah pegang. Dah sudah makan lemak tu. Okay, sekarang kita bergerak ke Berasik. Pukul 1:30 lebih kurang sampai. So bolehlah lunch kat sana. Aduh. Jadi kalau kereta baru-baru dia ada apa ni? MRCC ke apa? Kalau MRCC tu apa? tak ingat kat sini. Kalau kita laju ada kereta depan dia akan stop slowkan kita. So bila kita tak ada dia laju balik. So kita boleh tidur dalam kereta? Ya. Serius lah? Tipu? Wow. Apa tu? Apa-apa takut sendirilah. Masuk gaung ke apa. Oh, dia tak boleh detect gaung? Dia boleh detect ni line ni. Kau tak ada, Dia akan nasib lah. control lah. Kalau ke tepi sangat dia akan pusing lah. Oh. Tapi dia bukan 100%. AI boleh jaga tu. Tapi still boleh control lah. Okay. Macam kalau apa drive lama-lama kan, dia akan buat ni too long drive, please take a rest. Oh. Ni kita dekat mana Baba? Gambang. Ni ERL tadi, ERL ke LCM, apa benda lah, train ni kan. Daripada KL ke Terengganu ke Kelantan. Sampai sini dah guys. Kita sampai mana? Siap dah? Siap Siap lagi tapi dia dapat sampai Kelantan. Wow, bestnya. Lagu feminine pula. Bus station. Bus station. Banyak dah station apa ni. Oh, okey. Sepintas lalu ku terkenangkan memori silam meresap malam tersimpan selamanya jauh dari diri ini cintaku masih bersama. Next stop kita di RNR Berasik. Nak solat kat sini dan makan. Oh, dia masuk ke dalam Yang ke betul-betul tepi highway yang ke dalam tu apa? Okay, Alhamdulillah. Cantik tempat dia. Macam resort. Tapi dah macam buruk sikit. Sini? Okey. Depan sana. Okey. Solat dulu ke makan dulu kah? Solat dulu. Okey, bye. Surau kat sana. Panas. Ambil gambar. Prasino G nya hilang. Jadi O. Ambil gambar I ke?
Komennya rumah ni. Ha? Ada apa? Kejap. Ada buaian kat rumah ni. Apa? Ada apa kat sana? Ada lagi? Jom tengok. Dia masuk dalam sikit. Dia bukan betul-betul lintas dalam. Dia akan tepi dulu kan. Tu highway kat sana. Arena ni memang pelik sikit sebab dia masuk ke dalam. Sana ada makanan juga ke? Tak ada apa. Kipas ada buka. Kipas dia buka. Tak ada ni. Ada. Mustahil orang nak datang sini. Tapi ada kereta belah situ. Ada. Sebab ada kereta situ kan? Oh dia runcit. Betul lah. So saya makan ayam penyet dekat R&R Perasing ni. Dia tengah tunggu apa? Awak nasi dengan sup ni. Dengan sup. Dengan sup. Sambal je pelik. Cik biar tak ambil. Apa rasa ni? Entah sambal je pelik. Shit. Makan dulu pak. Ayam geprek tu, tak dia. Tak cukup geprek. Nak kau tanya. Betul. Macam mana makan ni? Sedapnya. Panas. Dia pun menyedapkan rasa. Ya, dia berubah rasa. Okey. Ya. Okey. Ya. Bukan rasa kita. Betul. Nak makan, dia makan. Tak tahu betapa petang harga sekarang. Makan benda lain. Tapi ada satu nasi dagang tu. Sampai malam tu? Sampai malam. Ni yang tu lah. Sekejap lagi. Breakfast dagang lagi. Berapa? Tempat dia itu je. Tak terus tak nak hilang. Tak pakai pink professional. Ada lagi kat rumah. Ada? Ni tak bawa. So ni. Ni next stop kita apa? Pantai? Pantai Pokok? Next stop kita Pantai Pokok. Ya ke Pantai Pokok? Okay, Pantai Pokok ni Terengganu. Tadi kita orang baru lepas
bongkok. Bongkok bukan bongok. Oh, cantiknya macam dalam lukisan. Ada rumah biru. Cantiknya. Boleh juga. Cantiklah sini. Wow. Boleh? Kat depan pun ada lagi banyak. Sepanjang jalan ni dia ada macam-macam ni. Ada orang main buai. Cantiknya. Oh, cantiknya pemandangan ni. Kat sana ada air laut. Ada pondok ni kat sini. Oh, comelnya. Dapat email kau. Rezeki kau, kucing. Buat reti basah sikit. Cantiknya. Timer. Tahu? Oh, timer jap. Saya tengah Oh, dia tak boleh timer kalau depan. Selfie, Dia nak agak-agak je lah. Awak buat macam tu. Pusing lah macam ni. Lagi. Lepas sikit, belakang sikit. Belakang sikit. Lagi. Tak payah. Belakang lagi. Okey dah. Mana selfie dia? Selfie? Tak mana nak selfie? Selfie? Tak nak timer. Mana timer? Dah. Depan lagi. Dah. Depan sikit. Lagi. Depan Dah. je. Dah. Papa buat wide sikit sebab dia nampak banyak sikit. Depan. Hampir dah makanan tadi. Lajunya kau makan. Selamat datang ke Kuala Terengganu, negeri paling bahagia di Malaysia. Dah sampai. Sekarang nak pergi ke hotel. Cantiknya masjid ni. All white. Warna ni, warna merah. Ni putih semua. Apa nama masjid ni? Tak nampak ke? Masjid Sultan Ismail. Wow. All white, cantik. Kita sampai nasi kandar sepoi Ganu. Tak boleh lawan lain. Clear kot lah. Ni istana ke? Istana je lah. Istana Badaria. Nak tengok batu bersurat Terengganu. Tu dia yang setelah dibesarkan. Batu bersurat Kuala Terengganu di bulatan Kuala Terengganu. Nak pusing, kita nak pergi ke hotel kita. Nasi Arab Sulaiman. Sumai ke Sulaiman, tak tahu apa. Sini, left kiri ni. Tepi sikit bas. Kita nak masuk kiri. Primula Beach Hotel. Tak ada resort lah. You've arrived at your destination. Yo, beautiful Terengganu. So, naik mana? Straight there. Yeay.
parking kat sini terus. Boleh. Dah parking. Ada parking tu. Kan? Parking. Ni sini ni. Susah nak masuk. Sebab baik pusing terus. Ni sini. Ada parking.